Okey guys, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Okey guys, nak ke mana kita hari ni? Hari ni ini pagi tau. Jam sekarang 6.45 pagi. Kita nak menuju ke Bukit Mentajam guys. Nak menuju ke Bukit Mentajam, nak cari sarapan pagi-pagi. Jalan belum betul-betul sesak lagi masa ni. Kalau lewat sikit tadi memang jam lah. Orang nak pergi kerja kan. Memang jam lah. Ini pun dah kira banyak dah kenderaan ni. Cumanya belum jam lah. Masih bergerak lancar. Kita tak akan laju sangat. Kita biasa-biasa je. Kita akan berada sekitar 80 km sejam. Apa atas jambatan ni kalau laju kereta banyak pun bahaya juga guys. Kita beralih ke tepi dulu. Angin agak kuat guys. Kuat angin tu. Biarlah ada orang laju-laju. Laju-laju nak gimana pun kan. Ada orang nak pergi kerja. Aku nak pergi cari sarapan je pun. Nasib baiklah pakai baju lengan panjang. Kalau tidak memang sejuk lah ni. Buat serangin guys. Sejuk ya. Nikmati pemandangan guys. Jambatan Pulau Pinang yang pertama. Kalau orang yang duduk dekat-dekat area Tanjung, memang orang akan guna jambatan pertama ni lah, senang. Sebab apa, kalau nak pergi jambatan kedua tu agak jauh lah daripada Tanjung. Orang yang duduk bayar lepas, bayar baru, lebih senang ikut jambatan sana lah. Tapi aku tak tahu lah, memang nampak banyak orang guna jabatan pertama lagi daripada jabatan kedua. Jabatan kedua tu macam agak kurang sikit. Angin agak kuat dan sejuk. Aku jadi terkaku sikit, nak cakap susah lah. Sebab betul-betul sejuk. Macam duduk dekat dalam aircon tu pak. Duduk dalam aircon tu tak? Betul-betul sejuk. Lagi pula kita punya pandangan ni kena fokus. Betul-betul fokus depan. Sebab apa, angin kuat kan. Kita terlepas pandang je satu saat tu pun dah sangat bahaya. Lagi pula kenderaan banyak. Yang kereta-kereta, yang motor-motor. Yang motor pun laju-laju dia orang ni. Semua kejar masa guys. Semua nak masuk kerja. Masa itu emas. Tapi kedai emas tak pernah jual masa. Kebenaran. Sentiasa berwaspada. Sejuk ya. Atas jambatan ni kalau jalan siang, tengah hari ke, panas. Tapi angin kuat jugalah. Tapi ni dia dengan sejuk, lepas tu angin pun sejuk. Okey guys, dah keluar daripada jambatan. Tapi masih lagi sejuk. Bukit Mentajam. Orang luar pulau cari sarapan masuk dalam pulau kan. Aku orang duduk dalam pulau cari sarapan luar pulau. Agak lain bukan? Pusing-pusing. Dah lah sejuk. Batas di luar Nurul. Hari ni nak pergi sarapan kat mana tahu? Kita nak pergi nasi kandak. Makan nasi kandak. Orang Pening dia sarapan memang nasi kandak. Kita cari Ali Nasi Kandak Bukit Mentajam. Ini Ali Nasi Kandak ni aku pernah buat video dah sebelum ni. Kalau kau belum tengok video tu, aku letak link kat atas. Kau pergi tengok video tu. Kali ni aku tak payah nak review lagi lah. Tunjuk apa makanan yang sedap kat situ. Dia memang ayam kicap dia tu lah. Tu yang paling orang cari. Dia punya ayam kicap. Jadi hari ni aku nak pergi makan kat sana lah. Ayam kicap Ali Nasi Kandak Bukit Mentajam. Sebab apa, aku bukan selalu keluar pulau. Kadang-kadang saya. Bila sekali-sekali ni ada chance. Sebab macam minggu ni memang aku cuti 2 hari lah. Kemarin dengan hari ni aku cuti lah. Jadi hari kemarin dah ada buat kerja sikit lah. Jadi hari ni nak pergi makan-makan
jalan-jalan. Dia apa Cik Mazna kat belakang bagi direction dia. Gitu. Aku kan ingat jalan sangat kan tau. Apa tahu. Mana? Mana? Oh, gitu. Berapa kali pusing? Oh, sekali ya, sekali pusing. Ingat orang buat pusing 5 kali kot. Kenapa yang kau bahasa isyarat ni? Kau cakap aku dengar lah. Cakap lah. Alah. Mazna buat hal lah. Padahalnya dia yang tak dengar aku cakap. Aku suara aku dalam helmet ni dia tak dengar. Tapi aku boleh dengar dia. Yang dia bahasa isyarat ni dah kenapa? Aku tak faham lah. Yang bertutup habis ni aku tahu. Dia pula yang bisu. Tak payah tepuk, cakap aja. Dia main tepuk-tepuk pula, Mat. Okey lah guys, nanti kita sampai kat Ali Nasi Kandak, kita sambung tadi dah loop cakap tiba-tiba bisu balik. Dah nak sampai dah guys. Okey, sudah sampai. Sudah sampai. Cukup bawa ayam kicap. Mana-mana tak apa. Bawa kuah campur. Nanti sayur Kobe dengan cili. Ini kecil ni. Mau ambil kah? Ni dia guys. Makan dulu Okay guys, settle dah sarapan. Sekarang kita ronda-ronda kejap. Lepas tu kita jalan balik lah. Awak jam. Terus ke? Market.
Okay guys, kita on the way balik lah. Betul-betul datang sarapan je guys. Sarapan nasi kandak. Orang Penang dia memang sarapan dia nasi kandak guys. Kadang-kadang ya nasi lemak roti canai. Tapi kebiasaannya memang nasi kandak. Sentiasanya nasi kandak. Pagi nasi kandak, tengah hari nasi kandak, malam pun nasi kandak. Betul orang Penang sebab apa? Pagi dia nasi kandak kedai lain. Nanti lagi tengah hari ada kedai lain pula. Ada malam yang nasi kandak lain pula ada punya kedai. Tu pasal dia. Rasa lain-lain. Penang ni kira nasi kandak macam-macam yang nasi kandak dah. Kalau tak nasi kandak pun nasi dalca. Ni parpu nama dia, potong kiri. Itu parpu. Parpu is parpunde. Kita balik pun kita slow-slow, santai-santai je guys. Laju-laju nak gimana tak? Kita pelan-pelan saja. Lagi pula ni nak naik jambatan ni jalan jam ni. Orang luar pulau dia kerja masuk dalam pulau dia kerja. Jadi memang ramai lah. Ramai kan. Kadang-kadang tu buat ramai. Dia bila dah terlampau ramai, dia buat ramai. Jadi kita slow-slow, kita santai-santai je. Kita bukan nak cepat pun, bukan nak kelang kabut kan. Jadi kita pelan-pelan je. Betul-betul keluar pulau, cari sarapan je. Lepas tu balik. Kiranya hari ni hari kedua lah aku guna helmet full face ni. Hari kedua ni dia dah macam selesa sikit lah. Rasa macam tak ada janggal sangat lah. Cuma pernafasan tu kena kontrol sikit. Sebab apa? Kalau tak betul-betul kan nanti dia punya visor jadi kelabu guys. Jadi beruap. Sebab tadi makan nasi kandak, lepas tu cuaca sejuk. Ataupun boleh buka sikit. Ninja. Sampai sini dah start jam. 5 kali amput betul lah. Benda berhenti sini. Belajar lesen kat mana ni? Okey lah guys, nanti naik jambatan kita sambung lah. Okey. Bawa motor macam orang gila lah dia orang ni. Pergilah. Okey guys, dah naik jambatan. Jalan jam ni lagi. Kalau lagi lewat sikit lagi pun mesti lagi jam. Air surut lah. Air surut. Mau bawa tayar. Apa halu? Pergi kerja bawa tayar. Dia orang ni nyawa tinggal kat rumah agak. Aku bukan tak berani nak laju, tapi nyawa nak pakai lama. Kan, dia orang ni dah lah macam ni. Laju pula atek ni, tadi slow kan. Ada lampu lah bok dia. Aduh. Aku rasa atas jambatan ni penuh dengan motor.
Jos down. Jalan bawah ni tak adalah jam dengan lagi. Tapi atas jambatan punya lah banyak kereta motornya. Oh, aku tak tahu nak cakap lah. Jalan jam kena fokus. Aku kalau jalan jam ni aku fokus. Sebab apa kan? Aku fobia dengan apa yang dah pernah jadi. Jalan jam, accident, bahaya. Kalau kita jatuh tengah-tengah kereta banyak tu, dia orang pula laju-laju, belakang boleh datang hantam kita, boleh mati tu. Kalau tak mati pun, kau setengah mati lah badan kau tu. Okey lah guys, aku rasa video hari ni sampai kat sini je dulu. Kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba. Enjin bergetar buka acara, kini ku seru pejuang dua roda. Berputar di pacu rantai, awal berpetualang katanya hanya ride santai. Atas jalan raya 18 engkau bantai, kawan motor standar kau say bye-bye. Nasib kau lah dapat bermacam saka. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba. Berputar buka acara, kini ku seru pejuang dua roda. Mobil bajang terah dimodifikasi, berasa petato pasti tak cukup lagi. Memerajang right space size segregasi, kau pula sepet mau dibeli timbang kati. Kolong potong lagi naik semua kaki, tetap kena tinggal pedih sakit hati. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba. Enjin bergetar buka acara, kini ku seru pejuang dua roda. Merdeka Fly, Merdeka Fly, Merdeka Fly. Semua jalan sama, datang generasi baru kini kroni dicipta. Memecah belah walau minat kita sama. Kita main motor dulu kini berbeza. Dulu lepas mawar lalau dan cerah berbeza. Tiba zaman geser kata ekap membah. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba.
buka acara. Kini ku seru pejuang dua roda.